Apa? Kamu ini bodoh nggak tahu nggak tahu. Lagi pun ada lah. Lamun kita datang jarak-jarak kami datang tu ya sikit ya. Yang bodoh tu tanah ni tanah dia. Tanah ni dengan ini semua tanah ni wakaf kat Kunci ni. Tanah apa? Tanah apa? Tanah ni ingat tambah. Oh, Ingat Cik Ngah tambah? Kubuk dah Cik Ngah tambah. Kalau ikut dalam masjid ni? Yalah, selama ni tak ada orang cerita kan. Aha. Matung pun tak tahu. Tadi pun matung, kita ada sini lah. Itu mana ni apa tu? Dah jumpa orang yang tu dari telefon tu. Malam dia pergi dia ada Suzalor itu. Cik Ngah tambah tu. Makan kat sini ke? Makan sini tak jauh. Rumah. Yang kita Tu Cik Ngah tambah. Nama dia Ngah Tambah. Dengar Pak. Ni tanah dia dulu ni dia wakaf macam masjid ni. Oh. Makan sini tak ada masalah. Dia asyik bersih. Mana? Datuknya Yang dulu. kita selama ni kita datang, yang inilah dia. Jadi Abang Zil, kalau ambil gambar ni rujuk balik dekat yang waris. Okey. Okey Mas Zek. Okey. Inilah dia makam Ngah Tambah. Apabila kita dapat jumpa waris yang terdekat, inilah makam Ngah Tambah. Selama ni kita pergi ziarah makam Tok Mio, Bonda dengan Kak Umi. Ini dia waris dia. Okey. Nah. Hari ni berapa bulan? Hari ni 19/6. Selama ni dia cari di mana makam Cik Ngah Tambah. Kalau ikut Cik Ngah Tambah, okey kalau ikut Datuk Mio, yang pertama Datuk Paling Maitan Daun Kuning. Daripada Daun Kuning bawah dia anak dia Cik Ngah Tambah. Cik Ngah Tambah bawah dia anak dia Udang Mak Hashim, baru Datuk Mio Abdul Rahman. Itu dia selalu kalau dia. Sekarang bunyilah kubur Cik Ngah Tambah. Bila kita dah mengesahkan pada waris dia, inilah dia makam. Okey. Sebab batu dah lama hilang dah. Itulah. Alright. Tapi ni kawasan